Okey, hari ni kita nak belajar dan ulang kaji akhlak tahun 1. Okey, mula-mula doa. Adab-adab sebelum berdoa. Hendaklah bersihkan badan, pakaian dan tempat. Hendaklah menutup aurat. Ketiga, hendaklah dalam keadaan khusyuk dan sentiasa merendahkan diri. Doa ketika melihat cermin. Okey, ikut sama-sama. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Maksudnya ikut, Ya Allah, Engkau telah memperindahkan kejadian rupaku, maka perindahkan pula budi pekertiku, fadilat dan kelebihan berdoa. Doa satu, ibadah kepada Allah. Kedua, dapat menolak bala dan musibah. Ketiga, menjadikan hati tenang dan tenteram. Qada hajat. Qada hajat ni pergi toilet. Adab-adab qada hajat ialah: pertama, terlindung daripada pandangan orang. Kedua, istinja dengan tangan kiri. Istinja ni cebok. Ketiga, basuh tangan dan kaki selepas istinja. Ketiga, elakkan daripada perkara berikut. Pertama, tempat berlubang. Kedua, tempat air yang tidak mengalir. Ketiga, bercakap-cakap. Keempat, di bawah pokok yang berbuah. Kelima, kawasan angin yang bertiup. Keenam, menghadap atau membelakangkan kiblat, juga di tempat lapang. Okey, kita belajar satu persatu. Satu, tempat berlubang. Jangan berak dalam lubang, takut ada binatang. Ini lubang yang kat luar rumah. Kedua, tempat air yang tidak mengalir. Jangan berak dalam lopak air ataupun dalam kolam. Ketiga, bercakap-cakap. Berak jangan bising. Di bawah pokok yang berbuah. Nanti orang nak makan buah ada tahi kita pula. Kawasan angin yang bertiup. Ni pun janganlah, nanti orang baru tahi kita. Menghadap atau membelakangkan kiblat. Ni maksudnya jangan berak dekat, jangan berak menghadap macam kita tengah semayang. Juga di tempat lapang ni maksudnya jangan berak dekat tengah padang. Nanti orang ramai-ramai tengok. Doa masuk tandas. Okey, mari kita tengok. Ikut. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Okey, maknanya ikut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keburukan dan kejahatan. Doa keluar tandas. Okey, ikut. Allahumma. Bukan. Salah. Alhamdulillah hillazi
azhaba anil aza wa afani. Okey, ikut maksud dia. Segala puji bagi Allah yang menjauhkan diriku penyakit dan memberi kesihatan padaku. Segala puji bagi Allah yang menjauhkan dariku penyakit dan memberi kesihatan padaku. Itu. Okey, seterusnya. Adab-adab masuk tandas. Pertama, menutup kepala. Kedua, membaca doa. Ketiga, memakai alas kaki. Keempat, masuk dengan kaki kiri. Adab-adab keluar tandas. Membaca doa keluar tandas. Kedua, keluar dengan kaki kanan. Okey, fadilat atau kelebihan beradab ketika qada hajat. Hidup menjadi sihat. Lepas tu, terhindar daripada penyakit. Badan bersih dan suci, mendapat pahala daripada Allah. Allah suka orang yang bersih, terhindar daripada gangguan syaitan. Bersugi. Okey, bersugi ni gosok gigi lah. Alat untuk bersugi. Kayu sugi, kemudian berus gigi dan ubat gigi. Kalau kayu sugi dia tak payah ubat gigi sebab dia dah wangi. Okey, adab-adab bersugi. Mulakan dengan membaca bismillah. Menggunakan tangan kanan. Memulakan sebelah kanan mulut. Gosok lelangit mulut dengan perlahan dan cermat. Gosok gigi dan gusi dengan perlahan. Hilangkan lendir pada lidah. Berkumur-kumur dengan air bersih. Fadilat atau kelebihan bersugi. Mulut dan gigi bersih. Nafas tidak berbau. Mencerahkan mata. Mendapat keredaan Allah. Mendapat pahala. Disukai rakan. Menghindarkan daripada penyakit mulut. Hidup menjadi sihat. Memotong kuku. Adab-adab memotong kuku tangan. Mulakan daripada jari telunjuk tangan kanan, kemudian jari tengah, kemudian jari manis tangan kanan, kemudian nombor 4 jari kelengkeng tangan kanan, kemudian jari kelengkeng tangan kiri, kemudian jari manis tangan kiri. Seterusnya, jari tengah tangan kiri, jari telunjuk tangan kiri, ibu jari tangan kiri dan ibu jari tangan kanan. Adab-adab memotong kuku kaki. Nombor 1, kuku kaki kelingking kanan. Lepas tu, kuku jari manis kanan, kuku jari hantu kanan, kuku jari telunjuk kanan, kuku ibu jari kanan, kuku ibu jari, kuku jari telunjuk kiri, kuku jari hantu kiri, kuku jari manis kiri, kuku jari kelengkeng kiri, dan selesai. Fadilat atau kelebihan memotong kuku. Kuku bersih dan cantik. Menjaga kebersihan kuku dan tangan dan kuku kaki. Sentiasa menjaga kebersihan diri. Mendapat pahala. Okey, menutup aurat. Aurat perempuan. Seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua tapak tangan. Fadilat atau kelebihan menutup aurat. Disukai Allah dan Rasul. Dipandang mulia oleh manusia. Menjaga maruah diri.
dapat melaksanakan solat pada bila-bila masa. Akibat tidak menutup aurat, dimurkai atau dimarahi oleh Allah, merendahkan maruah diri sendiri, sukar untuk mendirikan ibadah solat. Okey, habis.